Hai everyone, saya Abang Song. Okey, hari ini Abang Song nak bagi satu tips tentang cargo cover ini nak simpan mana. Bila kita nak guna kereta ini, letak meja yang besar atau kerusi yang besar atau apa-apa almari yang besar, kita akan turun seat ini. Bagi kita boleh ada lebihnya luang untuk letak barang. Tapi cargo cover ini di sini kita nak simpan. Dan memang ada ini di sini. Sangat membaja luang ini. Okey, nak macam mana simpan ini? Okey, cara-cara simpan cargo cover ini, kita boleh di tepi dua tempat ini, kita boleh tarik, dalik. Okey, dia boleh ambil keluar. Okey, dia boleh ambil keluar. Bila ambil keluar cargo cover ini, tak akan kita letak macam tu saja. Anda rasa cantik tak? Mesti tak cantik lah. Kita letak itu cargo cover di mana? Di bawah sini. Boleh tengok. Di bawah itu luggage tray, bawah ada satu tempat, satu kawasan untuk letak cargo cover ini. Ini ialah tempat simpan cargo cover. So, anda boleh tengok kawasan ini, tengok sangat kemas. Anda nak letak barang-barang yang besar pun boleh. Tak akan tengok cargo cover ini. Tengok sangat luas dan kemas. So, akhirnya ini ialah satu tips untuk simpan cargo cover ini. So, jika anda ada apa-apa tak faham, apa-apa tips anda nak tahu, boleh terus menghubungi 02 Abang Song. Jangan lupa bagi Abang Song satu like dan share Abang Song video. Kita jumpa lagi.